Ipoh Takamelu. Kita singgah dulu. Okay, so tadi kita dekat hot spring Labis kan, pusat rekreasi kolam air panas Labis. So sekarang ni, tadi pakcik, ada seorang pakcik yang korang nampak dalam video tu, dia cakap dengan kita kat depan sikit ada latar Melu, Takar Melu. So kita naik kereta, kita terus nak pergi explore Takar Melu. Kita tengok dekat sana ada apa, macam mana air terjun dia. Nanti kita orang bawa korang tengok di sana. Jom kita. Lihat tengok view dia. Woi lawa. Saya tunggu view di sebalik tu. Nampak kawasan bukit clear. Mana ni betul tak? Dia dah sasar tu. Dia dah habis tu. Mana? Tak jumpa lagi jalan hujung dia. Dia kata hujung dia. Tak apa. Tak Kita buat orang. Tak ada apa, insyaAllah. Alai. Dia cakap dah. Nope. Ada pula. Wih, besar sial. Dia rekod lah. Sapu tandung. Sapu tandung. Yalah, kita dalam kereta tak akan dia Dia sempau kan. Syed laju masuk. Padahal kat atas tu. Dia pada bol kan. Dia pun pada bol kan. Cakap ada begini. Sekarang kita dah sampai ke Taman Eco-Rimba Takar Melu. Taman Eco-Rimba Takar Melu. Mana berkata Takar Melu ni? Ni dia. Takar Melu. Habis. Finally, alhamdulillah. Hilang segala rasa rasa curiga. You are not a tourist, you are the explorer. Hi guys, tadi kita lepas pergi Eco Spring dekat area Labis, and then now kita dekat area Takar Melu Labis, kawasan air pegunungan. Sama kita iaitu Cik Syed dengan Zain. Zain. Zain Malik ke? Bukan. Okay guys, let's go. Kat situ dah. Actually nak sampai ke air terjun Takar Melu ni tak senang sangat. Sebab jalan tu sangat dalam. Tempat ni memang terbuka untuk semua. Tak ada bayaran. Masuk memang free dan boleh dijadikan tapak perkhemahan. Korang nak berkhemah pun boleh kat dalam ni. Tapi macam saya cakap lah, nak sampai ke sini memang susah sikit lah. Dia bukan susah mencabar sangat, dia dalam. Kadang-kadang sampai kita rasa macam kita sesat. Okay Syed, adakah awak penat? Nampak boleh cat sikit. Nampak basah tu. Rasa macam basah sikit ni. Dah nampak tu. Itu yang kita nak tu. Apa yang kita orang buat ni, kita orang explore. So apa yang kita orang explore ni untuk membuatkan tempat korang pergi tu sangat-sangatlah berpuas hati dengan benda tu. Sebab kita nak buat benda ni sia-sia, so kita kena jadi explore. Sebab Malaysia ni kalau korang tahu, diorang tak naikkan sangat tempat-tempat macam ni. Ini boleh. Keren. Okay. Kita rakam daripada view depan terus. Keren dia tu. Belakang orang. Ini dia. Lihatlah suasana air terjun Takar Pengkuin. Kita boleh jap. Mami buat apa tu? Okay, nampak lawa dia. I know you gonna ask me why I didn't terjun yet. Why I didn't go inside the river yet. There's a lot of reason and I don't want to explain why.
Tell me why. No. Not tell you why. I have my own reason. But this place is very magical. Very magical. Look, there is what we call that waterfall. Air terjun. Waterfall. You see? Waterfall. With waterfall. Air terjun. The river is very clear. Very clean. Clean and clear. Head and shoulder. Sunsurf. Rejoice. Okay guys, so saya nak cerita sikit pasal asal usul air terjun Takamelo ini. So, basically, air terjun Takamelo ni dia ditemui oleh penduduk orang asli. Nama Takamelo diambil sempena bentuk dan suasana di kawasan itu, yang bermaksud Taka adalah bekas air dan melor bererti tertidur, kerana suasananya yang nyaman itu buatkan mereka semua tertidur. Sebab tu nama dia Takamelo. Tempat dia memang aman sampai boleh buatkan orang tertidur. Oi, sempat kakak. Sempat. Lagi mantap kalau pakai lagi. Baik kemain dia main kamera dah macam sniper dah. Okay, I think I see him. Wait for my mark. Patience. Don't do anything stupid. Kosong. Apa? Nak apa? Air kosong. Air kosong Air mineral. Air kosong. Ni ada air ni boleh minum lah. Ni air ni. Boleh. Siapa cakap tak boleh? Kau minum kat air batu tu. No, Mirin duduk di situ statik ah. Siapa macam beruk dah aku tengok. You are not a tourist. So apa yang penting kat sini guys, korang perlu tahu, korang pergi main air terjun kan, tapi kat sini sediakan surau. Ini yang penting kan, 5 waktu kita kena jaga. Sebab Allah jaga kita sentiasa. InsyaAllah, sama-sama. So sekarang ni kita orang dah habis buat aktiviti di Takamelo. Kita orang akan cari tempat untuk makan sebentar. Sebab perut pun lapar. Ni kalau mengembara ni memang perut lapar je memanjang. Ini kita boleh pilih sendiri ayam goreng kita ikut bahagian kegemaran. Tu ayam ke paru? Oh, paru. Kedai pun tahu dia punya ni nama dia. Nama dia Warung Patik. Warung Patik. Lagu pun kena bang. Inilah mood yang kita nak. Member seorang dah set up lagi dah. Ayam saya suruh sikit. Oh, dah macam ayam kecil. Mama Aziz. Mama Aziz. Kenal? Mama Aziz. Kalau tanya adik kenal kot. Saya tak kenal. Mama Aziz dia penyanyi. Dia penyanyi tu lah. Betul itu. Cik abang kajian Lagu Just ni. dulu dia rumah dia dekat Bandung. Aku tak pernah dengar lagu tu. Serius lah. Dekat warung siput siput Lagu Oh, okey tahu. Okey, dia kat belakang tu kan.
Dia kalau kita orang nak keluar ke sana tu, akan lalu situ dulu kan. Tahu. Ni ada projek apa ni? Ni. Ha? Projek apa nak pergi? Tadi kita orang daripada kolam air panas rekreasi kat Labis. Ya. Singgah situ healing lah kan, cuci kaki, berendam. Lepas tu ada jumpa seorang pakcik tu, dia cerita lah dekat ada takar meluk kat sini. Ya, betul. Baby ni. Dulu tempat dia cantik. Boleh ada. Dia matang gantung, semua ada. Dia buat macam waterfall kat hotel tinggi kan, dia backup itu kan. Banjir. Oh. 2003 kan banjir yang Banjir yang besar. banjir besar kan, mula banjir. Banjir yang kedua tu yang besar tu kan. Itu yang habis tu. Kan JT air tu. Yang tempat yang air tidur ni kapal ni je. Messi. Dulu dalam tau itu. Oh ya. Dalam Paling dalam tu. Saya ingat dia dekat dalam 15 kaki, 16 kaki. Ui, dalam. Dah ada pernah orang meninggal kat situ. Ya, saya nak main. Pernah orang meninggal. Lepas tu banjir, pasir semua turun kan. Ini je. Tak tahu lah tempat itu tu. Dah tak best lagi lah. Lama lah nak recover kan. Bang. So alhamdulillah kita dah habis makan petang. Perut memang penuh. Saya tak nak tunjuk terlampau air dia dekat situ. Air. Saya nak tahu tunjuk. Nak takut kalau tunjuk penuh screen. Penuh screen. So sekarang ni finally kita akan on the way ke Takar Pengkoi. Takar Pengkoi di Pengkoi sama akhirnya kita dah sampai Tanah Pengkoi. Dah settle bayaran untuk chalet, bayaran full. Cuma belum betul-betul sampai chalet lagi. Ni baru kita lepas dia punya orang panggil tol. Sebab dia ada palang. Ni kita sikit lagi perjalanan. Nampak bosi di belakang. Ding. Seronok FPG. Padahal dah separuh bagai. Dengan goncang ni, dengan perut berangin ni, keluar angin ni. Kita akhirnya dah sampai Takar Pengkoi. patut telunjuk Takar Pengkoi. You are not a tourist. Go explorer. Yeah. So akhirnya kita dah sampai pun ke Takar Pengkoi. So apa yang ada kat Takar Pengkoi ni akan kita orang terbitkan di episod 3 nanti. Nantikan.